mana? Pelanggaraya Media Prima. Saya nak review seorang-seorang dulu Ni nak review gigi ke apa? Okey, orang pertama Intan. Hai, nama saya Intan. Tinggi 158, berat 49. Tapi tak pakai tudung secomel. Nanti saya pakai tudung secomel. Okey, terima kasih sama-sama. Kakak kat sini. Nama saya Sharifah Nur Syafiqah. Tinggi berapa? Tinggi 145 cm, berat 40 kg. Pip 14, size S. Seterusnya kita akan review Kak Farah pula. Halo. Laiti sini kan. Hai, kenapa? Ada soalan apa ni? Okey, nama. Okey. Nama Farah. Saya Farah. Tinggi dan makanan kegemaran. Tinggi saya 153. Makan kegemaran saya masakan mak. Mestilah semua orang makanan kegemaran dia, masak kegemarannya. Okey, minuman kegemaran. Air kalau awak yang bagi. Orang belanja sila nak kan. Awak punya warna kegemaran pula. Oh, warna. Awak memang nak zoom kat saya ke? Nak, okey. Saya suka colour pink. Tapi tadi saya pakai pink. Lepas tu colour maroon. Okey, seterusnya kita ada Kak Nat. Welcome back to my channel. Okay. Nama glamour. Of course Jessica Alba and I revert to Islam, okay? Tinggi berapa tinggi? Tinggi saya dia ikut cuaca. Sometimes dia 162, sometimes 160. Tapi kadang-kadang 165. Saya pun confused. Ya, awak breed apa? Pretty short hair. Yes, of course. Okey, terima kasih sama-sama. Seterusnya kita ada Kak Mira. Hai, kan. Ya, soalan apa tu pun nak tanya hari ni? Apakah? Sorry, dia pandang mana, sini ke situ? Sini. Oh, pandang ke situ. Okey, makanan kegemaran saya of course masak lomak daging salai. Salah itu dia kena yang smoky sangat. Yes, betul, yang smoky, memang pure nagori 9 masak. Memang marvelous. Suka minum manis ke, kopi ke? Kopi kurang. Saya suka coklat macam tu. I coklat. Okay, thank you. Okey, sekarang ni saya nak tukar job. Tolong perkenalkan diri. Hai semua, nama saya Putri Ani Suraya. Nama panjang Putri. Nama pendek Put. Macam tu. Saya nak bagi Suraya. Boleh Suraya, jangan panggil Su sudah. Tak nak Su. Su mak saya, Mak Su, Kak Su. Walaupun orang tak tanya saya jawab je lah. Makanan kegemaran saya sushi. Sama ke? Kalau minuman saya suka butter cream latte. Macam-macam ni, you know dah macam. Kalau bagi susu, saya beli butter cream latte dengan matcha. Dulu saya tak suka matcha, tapi sekarang saya suka. Macam Ini colour macam yang mana? Macam yang ni. Berat saya, berat nak bercakap yang. Berat saya 158. Taklah. Berat saya 59. Sama ke? Tak. Betul. Betul. Kalau saya cek BMI, saya obes tahap 1 tau. Kalau BMI normal warna hijau kan. Saya warna kuning dek. 153 cm dan berat 59 kg. Obes tahap 1. Weh, dia berat otot tadi ada masa. Cuba angkat masa sikit. Okey, seterusnya kita akan review KA iaitu bukan keraming tapi kakak. Yes, saya nak soalan. Okey, awak suka makan apa? Saya suka makan. Nak serius ke nak main-main? Serius boleh, main pun boleh. Okey, main-main Saya nak makan. Tak apalah, serius. Saya suka makan hati ayam. Saya suka organ. Siap. Okey, kenapa? Hati tu kan sedap pun. Hati tu sedap lah. Makan hati paling sedap. Lepas tu saya suka merajuk. Tapi kan makan hati nanti buat orang sedih. Makan hati. Bukan.